Menghafaz 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh 5 tahun bukan tugas mudah. Namun, bagi Amir Syazwan Hazlan, cabaran itu hanyalah permulaan kepada perjalanan hidup yang lebih besar. Beliau antara 12 pelajar kumpulan pertama pengajian tahfiz Masjid Istana Diraja yang memulakan pengajian lebih sedekad lalu. Hari ini, anak muda berusia 28 tahun itu bergelar jurutera. Bagi Amir, laluan tahfiz tidak pernah menghadkan cita-citanya. Sebaliknya, disiplin hafazan dan sistem akademik yang tersusun menjadi kekuatan untuk melangkah ke universiti, seterusnya membina kerjaya profesional. Kehidupan di dalam lingkungan ataupun orang kata dalam suasana di dalam Istana Alam Shah ni sangat seronok lah, walaupun kami cuma ada 12 orang, tetapi kita dapat macam-macam kelebihan duduk di dalam pengajian istana lah. Antaranya kita dapat tajaan-tajaan seperti persekolahan, kita asrama dan macam-macam lah tanggungan yang diberikan oleh Pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sultan sangat mengambil berat tentang pelajar-pelajarnya. Di setiap masa, setiap kali bertemu, Sultan Selangor pasti akan memberikan nasihat, dia akan ditanyakan khabar. Jadi walaupun bukannya boleh kita kata, walaupun di istana tidaklah setiap hari kita jumpa Sultan kan, tapi apabila bertemu tu macam terubahlah rindu kita. Ibarat kita tengok pemimpin kita ni seperti ayah kita. Begitulah katanya lah. Walaupun berteras pengajian Al-Quran, aspek akademik tidak pernah diketepikan. Bagi memastikan pelajar mampu bersaing dalam aliran sains, subjek matematik tambahan, fizik, kimia dan biologi turut diberi penekanan. Pengajian ini yang ditadbir Pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor dan Lembaga Zakat Selangor, termasuk penyediaan kelas tambahan. Selain hafazan, pelajar turut didedahkan dengan ilmu turat, fadil serta hukum hakam sebagai persiapan menjadi imam dan pemimpin masyarakat. Dari aspek hafazan Al-Quran dan juga dari aspek akhlak, malahan boleh saya katakan kami juga ada belajar beberapa, orang kata macam selalu kita pergi pondok-pondok ada belajar kitab turas kan. Jadi ada imam-imam yang di dalam masjid istana tu, dia mengajarkan kami kitab ahkam, kitab hukum hakam tentang seorang imam dan makmum. Jadi saya rasa benda tu bagus. Kita bukan saja hafal Quran, tapi malahan ada subjek kurikulum tambahan lah saya boleh katakan, yang mana ustaz-ustaz di sana pun dia ajarkan kita orang tentang akhlak, tentang hukum hakam sebagai seorang imam, seorang makmum. Jadi apabila kita keluar, kita insya-Allah kita boleh jadi imam. Bagi Amir, lebih daripada kejayaan akademik dan kerjaya, nilai persaudaraan yang terbina sepanjang tempoh pengajian menjadi kenangan paling bermakna. Hubungan itu kekal erat hingga ke hari ini. Walaupun kita seorang penghafaz Quran, tak semestinya kita kena belajar dalam bidang agama lah. Macam itulah juga saya. Awal-awalnya saya dah masuk tingkatan 6, saya dah buat persediaan untuk mengambil sijil tinggi agama Malaysia. Tapi pada akhirnya, atas saranan daripada arwah ayah saya, dia cakap, dia kata kalau jadi engineer ni macam best juga, dia kata. Jadi belajar bersungguh-sungguh, cemerlang. Ingatlah, walaupun kita belajar menghafaz Al-Quran, tak semestinya kita kena jadi ustaz je. Kita boleh jadi apa-apa bidang yang kita nak. Jadi berusahalah untuk capai cita-cita kita. Dari ruang hafazan di Masjid Istana Diraja, Amir Syazwan membuktikan bahawa Al-Quran bukan sekadar hafalan tetapi asas membina masa depan. Satu laluan kecil yang melahirkan impian besar. Laporan Nur Rashidah Arsyad untuk Media Selangor.